since kita dah dekat discussion ni, gula, garam, what about MSG? Adakah dia devil? Adakah dia langsung tak patut diambil? Dan directly, adakah dia menyebabkan radang? Adakah dia menyebabkan insulin spike dan semua yang Dr. Wan sebutkan tadi? MSG ni monosodium glutamate. Betul. Dia adalah garam. Molekul dia satu glutamate, which is a product of amino acid. Satu lagi sodium, sama dengan garam kat meja kita. Alright. Garam yang kita makan dekat rumah adalah sodium chloride. MSG adalah sodium glutamate, monosodium glutamate. Dia bertindak balas di tempat lain dekat lidah kita. It give you instinctive taste. Alright. Dia menyebabkan makanan yang kita makan tu sedap. Betul? Ada pro, ada cons dia. Okay. Guna sedikit MSG dalam pemakanan sebenarnya ubiquitous. Kalau you nak ke tak nak ke MSG Mala, Dr. Mala, kalau you beli makanan dekat luar, Okay. kalau you makan dekat luar, you beli makanan yang keluar daripada plastik, Alright. yang keluar daripada botol, yang keluar daripada kotak, Alright. atau you keluar daripada tin, Alright. kebarangkalian memang ada MSG because dia bahan perasa yang sedap yang membuat korang nak makan lagi. Alright. So, adakah tadi gula doktor kata kena kurangkan, garam it's okay. So, MSG ni adakah you tell your patient jangan ambil langsung? Adakah group of patient yang you kata patut ambil, ataupun what would be your take? Saya jarang discuss pada MSG, jarang orang tanya pasal MSG. First time kena tanya. Tapi kadang-kadang ada setengah-setengah dietitian, ada setengah-setengah health expert recommend gunakan sedikit MSG kepada makanan-makanan untuk orang tua-tua. Kadang-kadang bila orang tua-tua ni dia hilang deria rasa dia lost appetite. Bagi makan apa pun dia rasa tak sedap, tak nak makan. They lose weight, they don't have enough protein intake. There are some dietitian, there are some health advocate overseas yang suggest guna sedikit MSG untuk beri kick rasa tu dia makanan orang tua-tua sedikit. And it's not a problem. I don't normally do it, but I don't think it's a devil. So, gula, garam, perasa. Paling devil yang mana satu? Gula, Kedua? garam. Garam. Jangan lupa untuk saksikan di You Sihat Channels.